Alhamdulillah Tia dapat mencium Hajar Aswad. Tia, kita nak tanya beberapa soalan Okey. tentang umrah Tia. So, apa pengalaman Tia semasa menaikkan umrah? Okey, Alhamdulillah. Pengalaman Tia adalah masa tu Tia seorang-seorang lepas subuh. Tergerak hati Tia macam Tia teringin mencium Hajar Aswad. Kerana masa Tia umrah sebelum ni, Tia tak ada kesempatan. Tapi masa tu macam teringin lah. Tapi masa tu kan, ya Allah memang ramai orang, area lelaki lagi susah kerana lelaki di sana macam besar-besar semua dan sempit. Alhamdulillah Tia dapat mencium Hajar Aswad. Tapi ketika Tia nak balik tu, ya Allah, situ Tia belajar adalah Allah boleh bagi ketika nak bagi, tapi Allah boleh dari situ juga ketergantungan Allah sudah sangat kuat. Maksudnya ketika Tia nak keluar daripada gerombolan umat-umat, Tia rasa macam dah tak boleh dah nak ke belakang. Tia cakap Allah nak tolong dengan siapa lagi. Masa tu tak ada siapa-siapa, Tia hanya boleh meminta tolong dengan Allah. So, dan Tia rasa macam Allah dekat mana ni? Tia macam dah makin rendah kan. Dia macam mungkin dah nak terjatuh, macam tertariklah jubah semua. Tapi Tia niat, ya Allah katakan tolong. Tak tahu macam mana, tiba-tiba Tia macam terseret keluar. Dan Alhamdulillah Tia boleh keluar. Pelajarannya adalah dalam kehidupan, memang berserah kepada Allah tu adalah yang paling-paling mustajab, ajaib. Kerana Allah akan boleh tolong macam tu je dan Allah akan boleh tarik macam tu je. Apa benda yang paling menyentuh efek pada saya? Yang paling menyentuh Tia adalah Allah ni adalah maha baik. Ketika kita minta sesuatu, kita tak dapat, tapi sebenarnya dia bukan tak bagi. Tapi mungkin itu bukan yang terbaik untuk kita. Allah mungkin tak bagi pada saat yang kita minta, tapi Allah akan bagi pada saat yang tepat. Dan ada doa yang Tia minta kepada Allah adalah Tia minta nak zuriat. Dan selepas Tia umrah tu, Alhamdulillah Tia test, Alhamdulillah Tia pregnant Agnia. So dia tu Tia macam Allah dengar. So Tia sangat bersyukur satu benda. Biasanya saya tak menyumbang korban di keluarga di Indonesia sana. InsyaAllah Tia mencuba untuk tetap istiqomah laksanakan ibadah kurban di Indonesia biasanya. Arsyad biasa di Malaysia. Dia macam sama-sama. Hai, saya Tia Arifin. Saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha dan juga selamat kepada kalian semua yang menunaikan haji. Tia doakan semoga haji mabrur insyaAllah. Dan doakan juga kepada Tia dan semua yang belum menunaikan ibadah haji, semoga diberikan rezeki dan kesempatan untuk menunaikan haji. Selamat Hari Raya Idul Adha.